Awak pergi siap. Kita orang dah tak sabar ni. Betul-betul. Atuk. Pergi baliklah. Kenapa pula? Acara tu... Ya, itu juga salah satu sebabnya. Dan kau berdua masuk dalam rancangan akak. Tolong ambil tempahan dari kawan-kawan. Tak nak. Kita orang nak tolong makan je. Betul. Tolong je lah. Faham je lah. Tata. Alunan Ramadan bahagian 2. Tengok ni. Hai, selamat datang ke video Diari Ehsan. Sekarang ni kita berada di pondok mainan. Di sinilah Ehsan dan kawan-kawan bermain. Apa dia buat ni? Ayah, bikin orang susah. Nasib baik awak cepat break. Mana itu ayam? Ayam rainbow. Ya loh, itu ayam lah. Selalu main-main di jalan raya. Semua masakan dan gorengan Ros pasti guna minyak sawit Malaysia. Sebab... Sebab apa? Nak buat kuih bahulu. Suka? Suka. Cepat. Api Opah dah nyalakan. Terima kasih, Opah. Opah buat apa? Nak Opah beli. Macam tak perlu je. Air kat rumah kita kan bersih. Perlu, Opah. Kita tak nampak benda-benda halus macam pasir, pencemaran. Inilah aku suka bulan puasa. Semenjak bila pula Uncle Mutu pandai gunting rambut? Itulah. Kita orang pun terkejut bila dengar. Setahu Opah, keturunan dia memang tukang gunting rambut. Mutu je jadi tukang masak. Dengar juga? Apa itu? Semua jauh dari tingkap tu. Bahaya. Banyak serpihan kaca. Cikgu. Asap hitam berkumpul. Ia menandakan lembaga hitam akan muncul. Jangan bertentang mata. Nanti matahari yang bersinar akan buat kamu. Ipin, tengoklah tu. Atuk, kerja dah siap. Siap. Tangkap ayam ni. Macam mana tu? Semua dah masuk rebat. Dah tu, nak tangkap dengan apa? Dengan jaring. Kat rumah aku ada banyak jaring. Tapi kita nak tangkap kat mana? Dekat sini tak boleh. Nanti akak marah. Kat sini. Bukan nenek saya. Nenek Zul yang kata. Hai, datang sini sibuk berborak. Jangan percaya semua tu.